Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mena Adam channel. Hari ni saya nak pasang ni dia kit Dash 1 Emperor Dragon Year Special daripada keluaran Jipin. Okay, so video ni saya dah pernah buat unboxing kit ni dalam episod yang sebelum ini. Jadi kepada siapa nak tengok dengan lebih detail saya punya explanation dan juga review tentang parts-parts yang ada dalam kit ni, anda boleh check link pada description di bawah. Hari ni saya nak pasang dia punya chassis terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab untuk bahagian cowl ni kan, masa sebelum saya pasang, sebenarnya nak buat video pemasangan cowl, tapi masa saya nak pasang saya perasan yang ada beberapa parts yang nak kena paint. Jadi saya dah pun buat painting untuk bahagian lampu depan dan juga dia punya exhaust belakang ni. Jadi saya tunggu paint tu kering, nanti kita akan buat video baksikan lah untuk pemasangan body pula. Okay, untuk episod hari ni saya nak pasang chassis dia terlebih dahulu. Walau bagaimanapun saya hilang dia punya instruction manual. Aduh, jadi kerja lah. Dah lah first time nak pasang kit Jipin ni kan, hilang lah pula instruction manual. Jadi saya tak tahulah, kita cubalah pasang. Saya rasa sama je macam pasang chassis MS daripada keluaran Tamiya. Apa yang membezakan dia sekarang ialah sebab dia ada suspension. Okay, ada internal suspension yang mana spring dia ada dekat dalam beg plastik ni. Saya rasa tak susah kot. Nantilah kita tengok macam mana, sebab rupa dia sama je macam chassis MS biasa. Okay, ni chassis dia. Dia nak keluarkan apa lagi? Ini terminal. Kita buka terminal, letak kat tepi dulu. Siapa tengok video saya yang latest sekali pasal video kit daripada keluaran Dasing. Kit Dasing tu ada masalah sebelum-sebelum ni lah, ada masalah dengan dia punya terminal. Nanti kita tengok Jipin ni sama ada okey ke tak okey terminal dia. Untuk bahagian ni nampak tak? Saya perasan yang botol grease dia dah pun bocor. Okay, dan ada berminyak-minyak dah dekat bahagian dalam ni. Nampak gayanya. Jadi kita tak sempat nak buat apa-apa lagi pun dah ada berminyak-minyak. Mujurlah ada tisu, kita tuangkan sesuai atas tisu tu. Okay, alright, no problem. Bocor dia tak banyak pun, kita buang je lah botol grease ni, supaya tak mengganggu proses pemasangan kita nanti. Macam biasa, mula-mula sekali kita potong runner terlebih dahulu. Dan untuk kualiti runner dia ni kan, plastik ni serasa lagi steady kalau nak dibandingkan dengan model Dasing. Sebab Dasing rasa lebih ringan kan, lebih filmsy. Yang ni lah weh, nampak lagi kemas lah. Serius, Jipin ni nampak lebih kemas. Potong pun bunyi dia sedap guys. Tak sangka lah, akhirnya saya beli juga model Jipin ni. Walaupun lama juga skeptikal tak nak beli. Last terbeli juga. Dan akhirnya bila dah beli, orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Sekarang bila dah kenal barulah tahu best rupa-rupanya. Tengok, sedap, saya suka dengan kualiti dia so far lah kan. Baru nak start pasang, dah lah kit yang pertama ni. So far so good. Saya memang dah puas hati dah so far setakat ini. Dan mungkinlah pada masa akan datang saya akan cuba untuk cari lagi model-model Jipin yang lain. Dan kalau anda ada sebarang model yang nak disuggestkan, bolehlah lontarkan pada ruangan komen di bawah. Sebab saya ada tengok Jipin ni ada keluar banyak juga lah, bukan beberapa, banyak juga model-model lain. Tapi ada yang harga dia mahal tau. Ada yang harga dia murah dan tak sampai RM10 pun ada. Saya tak pasti kenapa beza harga tu banyak sangat. Kalau macam yang Dash 1 Emperor ni kan harga lebih kurang dalam RM25-30 macam tu lah sekarang kan. Ada model macam Black Saber, Sonic Saber, Magnum Saber. Saya tengok harga rata-rata dalam bawah RM10. Tak pasti kenapa ada perbezaan. InsyaAllah lah nanti ada model base kit, nanti saya akan cuba dapatkan model-model tu, kita review dan kita tengok sama-sama. Adakah sama je kualiti dia dengan Dash Emperor Dragon ni, ataupun mungkinlah ada sedikit perbezaan. Tak apa, kita tengok nanti. Okey, dah siap potong. Okay, so memang sedap lah. Okay, so far so good lah. Nampak kat sini pun ada marking ABS. Okay, 2023 yang Kai. Tak perasan sebelum ni ada tulisan kat sini. Okay, so kita dah potong runner. Mana drive shaft? Masukkan drive shaft pada bahagian lubang tayar. Satu lagi perbezaan yang saya baru jumpa dan dibandingkan dengan chassis MS original Tamiya ialah daripada sudut penggunaan plastik bearing dia. Okay, so untuk Jipin ni dia menggunakan bearing daripada jenis yang macam ni, yang memang totally plastik. Kalau yang MS chassis seperti keluaran Tamiya masih lagi menggunakan copper bushing. Itulah beza dia. Okay, so saya dah pasang dia punya bearing dekat sebelah depan dan belakang. Jadi macam mana kita nak pasang suspension? Inilah jadi masalah bila dah hilang
instruction manual ni. Okey, buang plastik. Oh, okey. So saya ingatkan ada 4 pieces saja. Rupa-rupanya bukan 4 pieces ni, ada 1 2 3 4 5 6, ada 8 pieces spring. Oh, okey. So 1 2 tanggalkan 3 4 sampai 8 pieces Kalau kita main semi-tag pun pakai 2 depan 2 belakang je. Okey, jadi apa yang saya nampak dekat sini, ada 4 tiang. Okey, ni 1 2 3 4 depan dan 4 di bahagian belakang. Dan saya suspect lah kita just letak je lah spring tu dekat dalam lubang-lubang ni. Okey, 1 2 3 4 letak macam tu. Dan kita tengoklah ini bahagian apa, bahagian nose nampak tak ada huruf N tu, maksudnya bahagian nose. Nose ni maksudnya bahagian depan. So kalau dah N02, kita kena sambung dengan bahagian N02 ni juga. Okey, dia kalau yang tail tu nanti dia ada bahagian ni, ada tulis T01. Nampak tak ada T01 dekat bawah ni. Okey, T akan sambung dengan T, N sambung dengan N. Jadi kita dah masukkan spring dia kat situ, kita letak. Oi, terkeluar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah pun masuk. Test sikit. Cing. Oh, macam tu je. Oh, senang sangat. Oh, very nice. Okey, so kita dah buat untuk bahagian depan. Jom kita buat untuk bahagian belakang pula. Oh, senang sangat lah. Okey, kalau daripada dulu lah, zaman daripada tahun 2000 berapa, 2018 ke 2019 duk main ni, nak buat semi-tag kan, kena potong-potong chassis lah, apa segala bagai kan. Trim sana, trim sini. Sekarang tengok, Jipin buat. Automatically dah terus ada spring, ada suspension. Tak payah dah susah-susah nak potong trim lah, nak apalah kan. Tersalah potong nak kena beli chassis baru. Dah lah zaman tu tak ada chassis kopi ori, semuanya nak kena beli yang original. Harga RM30-40 pula satu set. Sekarang dah ambil, dah siap pasang spring. Okay, alright. So sebabkan dah senang sangat ni, kita teruslah dengan proses pemasangan yang seterusnya. Nak pasang gear, sama je macam ni. Satu lagi benda yang saya tertanya-tanya daripada sudut kualiti dia punya tayar. Okay, set tayar dia. Sebab kalau tengok hari tu pasang dashing kan, walaupun saya tak buat balancing, tak ada buat alignment apa kan, main terus pasang dulu, terus masuk je, tapi kualiti daripada sudut dia punya tayar, rim dia, wheel dia, tak gelong sangat tau. Gelong like 5% macam tu je. Okay, untuk MGP ni, alamak, oh nak test tak boleh, ketat. Ui, ketat. Oh lah, ketat, nampak? Tak boleh nak berpusing, ketat. Nak kena masuk bateri dulu lah baru boleh nampak. Okay, kalau tak kita boleh spin macam tu je. Ni tak boleh untuk Jipin nya. Tak tahulah adakah saya seorang je yang jadi macam ni, atau kalau anda ada kawan-kawan yang pernah pasang model ni, boleh tolong bagi tahu macam mana anda punya pengalaman masa pasang kit Jipin ni. Okay, tak kemas lah, nak kena pasang, nak kena pakai jap. Kena pakai wheel installer juga baru cantik. Okey, dah siap bahagian nose. Sekarang nak pasang bahagian tail pula. Proses yang sama. Letak dan pusing masuk. Senang. Sikit lagi. Okey, cantik. Anyway, tadi kan masa saya tengah potong-potong, rasanya saya tak ada potong bearing untuk gear. Jipin tak bagi bearing untuk gear. Kat sini saya tengok tak ada. Tak ada. Yang gear ni cuma pasang direct macam ni je lah kan. Tak ada bearing untuk bahagian gear dia. Okay, jadi kita letak je macam tu. So beza dia situ lagi satu antara chassis MS daripada keluaran Tamiya dengan chassis MS daripada keluaran Jipin, iaitu tak ada bearing gear. Okay, ini switch dia. Okay, untuk chassis MS kita akan pakai switch macam ni lah. Yang semalam punya video tu chassis MSL dia lain sikit. Okey, lupa pula nak pasang terminal. Jadi jom kita tengok macam mana kualiti terminal bila diletakkan dekat dalam chassis MS keluaran Jipin ni. Okey, satu. Okey, cantik, nice. Dia terletak elok. Okey, dua. Masuk. Okey, ngam. Okay, dia terletak elok je. Nice. At least tak adalah orang kata apa, tak adalah sampai level macam menyusahkan macam model apa hari tu Savannah Leo tu.
adalah juga terbazir masa sikit lah dalam masa nak memasang tu kan, sebab terminal dia asyik tersangkut. Okey, so kita dah letak terminal. Seterusnya ialah motor. Okay. Satu lagi benda yang tak ada ialah tapak untuk kita tekan pinion. Okay. Kalau chassis MS biasa tu kan ada tapak untuk kita tekan pinion kan, tapi dekat sini tak ada. Jadi kalau nak tekan pinion pandai-pandai lah tekan dekat tempat lain. Atau biasanya benda tu pun bagi saya tak adalah penting sangat pun. Biasanya kalau pasang chassis MS pun benda tu tak pakai pun. Okay. Tekan je kat atas meja, ke atas mana-mana kan. Okay. Tekan masuk. Okay. Jadi mana dia punya motor holder. Okey, sebelum saya terlupa, ada satu benda lagi yang saya baru detect, iaitu daripada sudut terminal dia. Terminal dia boleh letak masuk cantik je. Cumanya, nampak tak ada sikit dia angle dia mendongak keluar. Nampak tak? Dia terdongak keluar. 1, 2. Yang ni pun ada terdongak sikit. Jadi, cadangan saya lah sebelum pasang kan, kepak dulu kat atas supaya bila letak ni kan, dia lagi flat 90 degree lah. Instead of macam ni. Yang ni tak 90 degree ni, nampak tak? Bengkok sikit je lah. Tapi saya malas dah nak buka. Nanti kalau anda nak pasang nanti, pastikan buat benda tu, ataupun at least lah pastikan yang angle dia tu betul-betul 90 degree, barulah mulakan pemasangan engine box. Tak pastilah adakah ini sebab saya dapat yang factory defect ke apa, wallahu a'lam. Tapi tak apa, as long as dia boleh duduk je dekat tempat dia tu, kita biar je dulu. Okay. Lagipun saya pasang ni bukanlah untuk nak buat race. Macam biasalah model-model yang Kopi Ori ni memang pasang untuk dijadikan sebagai display sahaja. Dia sekadar nak duduk dalam almari je. tak ada nak pergi mana-mana. Okey, jadi kita pasang untuk buat display saja. Untuk bateri, mana bateri? Sekejap kita test. Hidup tak hidup, jalan tak jalan, laju tak laju. Okey, letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Switch dia. 1, 2, 3. On. Keras, ketat. Okey. So saya nampak ada sedikit ketat dekat bahagian switch, memang susah nak bagi betul lock. Dan lagi satu, rasanya sebabkan dia punya bearing ni tadi kan kita nak spin tayar pun tak boleh. Itu boleh jadi penyebab kenapa rotation dia tadi boleh nampak lah slow, okay? Dia tak supposedly slow sampai level macam tu. Sedangkan dia bagi gear super speed tu, gear warna hijau, tak sepatutnya slow macam tu. Walaupun bateri tak adalah power sangat. Okay, alright. So macam itulah sedikit sebanyak apa boleh saya ceritakan. Saya boleh kongsikan tentang cara pemasangan chassis MS daripada keluaran J-Pin untuk kit Dash 1 Emperor Dragon Year Special ni. InsyaAllah nanti saya akan sambung pula lagi episod yang ketiga untuk siri ini, iaitu cara pemasangan decal pada bahagian body dia pula. Okay. Alright, so setakat dulu video kita untuk hari ini. Kalau anda rasa anda suka dengan perkongsian saya, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau rasa tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Okeylah, senyuman, lebih mainan. Assalamualaikum.